Hello guys, so hari ini saya membawa rakan-rakan sekalian bersama-sama dengan kami untuk perjalanan ke kebun untuk misi mencari sayur-sayuran hutan. Jadi perjalanan ke kebun kami melalui kawasan sawit Tabung Haji. Jadi kami melalui pintu besar, iaitu gate besar Tabung Haji. Jadi bagi management Tabung Haji, dia orang dah tahulah bahawa kami yang mempunyai tanah dan kebun di kawasan ini, dia orang dah biasa dengan kami dan membenarkan kami masuk untuk pergi ke kebun kami bila-bila masa saja yang kami perlu. So ikuti perjalanan kami ke kebun untuk mencari sayur-sayuran hutan guys. Sebelum pergi ke kebun, kami berhenti dulu singgah untuk mencari keladi liar. Okay, kawasan ini terdapat keladi yang dulunya ditanam oleh pekerja ladang, tetapi sekarang tidak dijaga lagi lah. Jadi keladi ini bertumbuh dengan liar di kawasan ini. Jadi biasanya penduduk kampung kalau nak makan isi keladi, kami akan cari ke kawasan inilah. Okey, banyak sangat keladi dia. Keladi dia tumbuh dengan subur sebab difahamkan kawasan ini dulu adalah tempat di mana tempat kilang membuang tandan kelapa sawit. Jadi bila tandan kelapa sawit yang telah diproses dibuang di kawasan ini, jadi tanah di sini menjadi subur semula jadi. Jadi nampak paku-paku pakis yang tumbuh di kawasan ini pun subur, besar-besar, gemuk-gemuk. Selain daripada paku pakis, dia orang tanam pisang di kawasan ini. Jadi tumbuhan-tumbuhan tanaman di sini sangat subur lah. Dia dibaja oleh tandan kelapa sawit yang dibuang di sini. Jadi video ni mengalami masalah mikrofon tak on, jadi terpaksa direkod suara sekali lagi lah. Jadi video ni jadi bisu, so saya terpaksa record balik. Sebenarnya tempat ni kami pernah pergi, saya pernah pergi bersama dengan cousin-cousin dengan kawan-kawan yang lain semasa kami mencari keladi. Cuma saya tak berapa pasti dari mana jalan menuju ke kawasan yang ditumbuhi oleh keladi itu, sebab keladi itu tumbuh di kawasan yang berdekatan dengan kawasan paya. Jadi nak sampai ke paya tu, so saya kena riki dulu dari mana jalan dia. So on the way nak pergi ni, kita nampak kawasan yang pernah ditanam dengan jagung oleh pekerja-pekerja ladang. So actually kawasan tanah ni adalah kepunyaan cousin saya sendiri, tetapi ditumpang ataupun ditanam pisang oleh pekerja-pekerja ladang. Apa yang saya cakap dalam video ini adalah nanti kita akan pergi ke kebun 1 dan 2. Okey, kita cari dulu di mana sebenarnya jalan menuju ke kawasan paya itu. Jadi tak pasti sangat daripada mana. Adakah daripada sebelah sini ataupun keladi itu sendiri pun saya tak berapa sure macam mana rupa dia. Adakah keladi itu semua keladi yang dekat sana tu isi dia boleh dimakan ataupun tidak. So saya kena tengok betul-betul, saya kena ingat balik. So saya dan girl jalan dulu, daddy dia tengah balik ke kereta semula sebab dia kena bawa bekas tempat untuk bawa
keladi tu nanti kalau keladi tu kita dapat. Jadi cuaca panas, keadaan hari ini sangat baik. Kita berjalan dengan santai sekali, cuma keadaan sangat panas lah. Sangat banyak pokok paku pakis yang sepanjang laluan ni yang saya akan plan ambil selepas balik ambil buah keladi nanti. Pokok pakis yang subur ni sangat menguji kesabaran saya. Menduga kesabaran saya. Saya memang kena petik lah maksudnya. So saya kena sabar sikit, nanti saya akan ambil on the way balik. So nak pergi dulu ataupun nak tunggu Daddy, sebab kita walaupun tempat ni kita pernah pergi tapi kita tak berapa biasa dengan tempat ni. Jadi kita sama-sama pergi dengan Daddy lah. Pokok-pokok pisang yang ditanam di sini sangat subur guys. Sangat banyak pokok pisang yang ada yang besar, ada yang masih tumbuh kecil dan banyak buah-buah. Tapi kami tak ganggu pokok pisang lah, sebab pokok pisang tu memang ada pemilik dia. Maksudnya ditanam oleh pekerja-pekerja ladang. So kami tak ambil pisang. Kami ke sini cuma ini pun lama dah saya tak pergi. Ke sini cuma untuk cari keladi, sebab along the way nak pergi ke tempat nak cari keladi tu, so kita melalui kawasan kebun pisang pekerja ladang ini. Kami tak kacau pisang. Yang kami ambil kalau pergi ke sini keladi, sama ada dia orang yang nak makan batang keladi tu, dia orang akan ambil batang keladi sekali lah, sebab saya tak berapa minat dengan batang keladi. So saya akan cari buah keladi, buah dia. So saya dah jumpa guys. Ini dia, baru saya teringat keladi yang boleh dimakan. Kita boleh tengok batang dia ada sedikit kemerah-merahan. Kalau yang tadi tu yang besar, nasib saya tak ambil guys, sebab dia adalah keladi gatal. Maksud dia keladi tu kalau kita makan gatal, pegang pun saya rasa dia akan menyebabkan kita rasa gatal. So dekat kawasan ni baru saya teringat, saya refresh balik. Dekat kawasan ni lah saya dan kawan-kawan dan cousin-cousin hari tu ambil masa kami ada makan ramai-ramai masa tu. So kita ambil dekat sini. Keladi ni batang dia ada sedikit kemerah-merahan macam ni. So buah dia boleh diambil. Buah dia senang je ambil guys, sebab buah dia tersembul keluar. Dia bukan buah di dalam. Kalau keladi ni kita tengok, kalau buah dia memang tersembul keluar. Yang ni besar guys, sangat besar. You see? Sangat besar. So saya minta husband tolong ambilkan sementara. Saya dengan satu kerja lain, sebab saya dah nampak satu lagi yang menarik perhatian saya di kawasan ini adalah, saya akan tunjukkan selepas ni. Tapi saya minta husband tolong ambilkan. Nah, senang kan? Cabut macam tu je. So kita pilih-pilih mana buah yang agak besar, buah yang nampak sihat sikit, so kita ambil. Kita tak buang kulit dia terus guys, sebab ya kalau tak dimasak terus dia akan rosak. Jadi kita buang sikit-sikit tanah tu, kita cantas bahagian pucuk dia saja dan kita bawa balik. So apa yang saya nak ambil, apa yang saya menarik perhatian saya juga di kawasan ini adalah tada, kangkung liar guys. Dekat sini nampak gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dia punya daun memang subur. Ini sangat-sangat juga menduga keimanan saya. Saya kena petik, saya kena ambil, saya kena bawa balik. Sebab kangkung dia memang sehat. Kangkung dia bukan kangkung yang ditanam di baja. Ini adalah kangkung liar. Kangkung di kawasan, memang di kawasan Paya, di tempat kami. Di kawasan yang berdekatan dengan sungai sebenarnya. Actually
ke hujung sikit kawasan ni adalah sungai besar kampung kami. Sawit ni ke depan sikit, di hujung sawit ni, di hujung sawit tabung haji ni adalah sungai asal kampung kami. Jadi saya bagi husband, saya minta husband tolong ambilkan keladi, cari yang cantik-cantik, yang sihat-sihat. Ya guys. Dan saya sementara tu saya ambil kangkung, daun kangkung. Seronok guys. Saya petik tapi mata melilau tengok ke hujung. Dia lautan kangkung yang sangat luas. Banyak sangat-sangat, tak habis makan kalau kita nak petik semua. Memang banyak. Dekat sini memang dia punya syurga lah, syurga kangkung. Banyak tempat dekat kawasan ke kebun kami ni memang banyak tempat kawasan ditumbuhi kangkung. Cuma ada yang daun dia macam berkedut-kedut sikit, macam di berlubang. Tapi dekat tempat ni dia memang sangat-sangat sihat, sangat bersih, gemuk-gemuk. Memang sangat rambang mata nak pilih, nak ambil. Okey, saya petik kangkung dulu ya guys. Macam seperti ya ke. Saya ke dalam paut terdedah ya kadangnya megan isi dia. Ini lain mau nama. Kangkung tu dengan kangkung ke di tempat orang muai di jalan kita ya lain tadi kan. Jenis kangkung apa? Cantik je kangkung tu. Tempat kita ni ngotu yang tu tahun. Tahu memang timbul ni ya tapi hilang kok ada. Sampai rosak. Ang buahnya timbul jadi buah ya gitu. Sampai bunyi ada pop pop gemuk-gemuk. Ambil kangkung tu.
Kata kita dah tidur tadi. Bonak lah bonak. Seronok lagi. Seronok kan memasak kangkung je. Dah, jom. So selesai mencari keladi, memetik kangkung. Jadi on the way balik, seperti yang saya dah janjikan tadi, saya nak petik paku-pakis dulu untuk sayuran dibawa balik juga. Jadi on the way balik ni saya petik paku-paku yang cuma ada di sebelah seberang jalan lah. Tak perlu nak cari. Kalau nak dicari, banyak lagi sebenarnya paku-paku di kawasan yang selain daripada di laluan jalan ni. Tapi tak perlu ambil banyak lah. Saya cuma ambil cukup-cukup makan je. Jadi saya cari di tepi-tepi jalan ni saja. Di depan ni tadi saya gemuk-gemuk.
Abi namanya deh. Dari pakai binatang itu. Hah? Dia ada. Belum ini tanah. Oh ya. Ke depan. Depan mana ya? Bukit bunga. Bajet na kami isi keladi tu tadi di apa? Gak ubusay keladi. Jadi tema kayak gatal kita lihat. Nama dia tu di lagi orang. Yang pakai nama cik aja deh. Biar orang enggak berjual semua. Masuk ke dalamnya. Tak ngambil tak. Mama ya mah. Sorry ke. Hmm. Rambang mata guys, sebab semakin kita nak balik, semakin kita melalui kawasan yang banyak paku ni. Jadi memang nak tak nak kena singgah juga. Nak ambil juga, hati teringin nak ambil juga. Walhal dah dapat dah jumlah yang cukup dimakan, tapi nak juga petik lagi. Husband dah cakap cukuplah tu, tak payah ambil banyak, nanti layu tak habis makan. Tapi saya cakap dengan dia, sekejap saya nak ambil sikit lagi. Sebab perasaan teringin nak memetik tu, makin lama makin tengok dia banyak, makin lagi nak memetik. Okay guys, itu sahaja untuk kita singgah mencari keladi dan sayur-sayuran. So kita teruskan perjalanan untuk ke kebun. Buah tidak atau buah tu dia.
Ya kata dek. Nama didi ngayon kastin so di luar. Pacuan di luar. Kan kabarang tu di dalamnya. Bah penuh bah, jalai adik duduk bah. Oke.